cuba teka siapa ni? Alah, macam nak tak tahu. Senang je ni. Taruh mesti kena siapa ni kan? Alah, takkan tak kena pula kan? Teruskan power. Teka je terus. Tak apa. Kalau salah pun, bukan kena bayar RM2 pun. Ha? Betul ni? Betul lah. Ha? Jawapannya Ipin. Alah, senang je ni. Salah. Ini Opa. Sekarang, mak RM2. Hari ni kita nak lawan bola dengan tim Boboiboy tau. Okey, Ipin, striker. Mail, defend. Fizi, midfield. Upin, penonton. Ehsan, goalkeeper. Alah, asyik aku je jadi goalkeeper. Kenapa? Sebab badan kau besar. Susah dah nak tembus gol nanti. Terus, cuba teka siapa ni? Alah, ini senang je. Ini Upin. Pasti ke? Pasti. Betul ni? Betul lah. Tak nak tukar jawapan ke? Tak nak. Mutamat? Mutamat. Apa yang buat kau rasa ni, Upin? Alah, rambut dia lah. Siapa lagi ada rambut macam tu? Sehelai je. Jadi jawapannya masih lagi Upin? Yelah, Mutamat. Jawapan Karus adalah Upin. Full stop. Hish. Okey, tak apa. Jawapannya adalah... Opa! Wah, Upin dah berbual lawan bola lah. Tak tengok ah. Sekarang kita saksikan line up pasukan Upin dan Ipin. Upin, Ipin, Mail, Jarji, Fizi, Ehsan. Wah, ramai power ni. Sekarang kita saksikan line up pasukan Boboiboy. Boboiboy. Hai, Boboiboy seorang je ke main? Alah, senang je ni. No, 1000. Ha? Ha? Apa salah Opa? Ha, Opa dah tua. Apa salah kami, Opa? Ha, korang berdua tak sunat lagi. Alah, ini kacang je. Ha, nak tengok bola lah. Sekarang kita saksikan line up pasukan Boboiboy. Boboiboy Halilintar, Boboiboy Gempa, Boboiboy Taufan, Boboiboy Solar, Boboiboy Ais, Boboiboy Seed 7, Boboiboy Toge. Amboi kuatnya tim Boboiboy. Okey, sekarang ni kita saksikan line up pasukan Upin Ipin pula. Striker Opa. Ya, Ya. Yes, dapat tangkap. Apa salah saya? awak tak boleh tangkap bola. Habis tu. Ha, biar je bola tu. Ya, Sus. Bestnya bangun lewat. kesalahan bangun lewat. Kesalahan tak solat subuh. Kakak ABC lah. Kesalahan ABC. Kesalahan tak mandi lagi. Apa salah kakak lagi ni? Kesalahan tak cantik. Terus, nak makan. Lapar. Nak makan apa? 2 biskut telur. 2 biskut telur. 2 biskut telur. 2 biskut telur. Telur habis.
Mana datang lalat ni? Guys, jom kita main game ni. Belum apa lagi. Katos. Kitos. Lepas pun. Terima kasih. Ambul tak lepas lagi. Thank you. Thank you. Thank you. Why thank you lah? Thank you. Lepas pun. Belum apa lagi. Syukran. Merci. Lepas pun. Selamat po. Arigato gozaimasu. Thank you. Ambul semua lepas ni. Gracias. Jangan berkongsi dulu je. Betul. Saya menang lah. Upin, Ipin, apa lagi kelebihan hang? Kelebihan kami? Kami boleh lari laju. Cuba try. Garisan, sedia. Lah, nombor last. Tadi kata lari laju. Alah, Opah. Kami kata memang lari laju. Bukan boleh menang. Boboiboy, boboiboy, tak besar-besar. Ya boleh terbang, tapi tak cantik. Yang lari laju tapi ya datang lewat. Gopal, kuat makan kan? Bola pingpong? Alah, tak kuat pun. Bola sepak? Try lah. Bola bowling? Tak. Kak jangan saya rus. Kak tolong relax rus. Kak jangan dengar cerita orang. Hanya karus dalam hati. Upin janji saya kedek sampai mati. Upin janji minta biar jadi. Biarmu jadi tak cantik. Upin, Ipin, my set. Yo, Pak. Apa kelebihan hang? Kelebihan kami? Kami pada tangkap lumba korbannya terlepas. Cuba try. Tolong. Selamatkan diri. Ipin, lari Ipin. Sepi. Sepi. Meme, lu tahu gak Naruto itu dari Indonesia? Nama aslinya Naruto Syarifuddin. Sebab itu Indonesia digelar Konoha. Betul kan Susanti? Iya betul. Upin Ipin juga aslinya dari Indonesia dong. Nama aslinya si Arifin. Teman-teman, betul ke kata Susanti ni? Kalau salah komen. Kalau betul, like. Meme, cuba sambung ayat ni. Apa dia? I love fish. Bu. I love TikTok. I love Insta. Krim. I love you. I love you. I love you. I love you. Upin, janganlah cakap macam tu. Malulah saya mah. I love YouTube lah. Satu hari di Thailand. Sorry Kak. 1 bulan di Thailand. Sedapnya toyam ni.
1 tahun di Thailand. Sawadika. Hari pertama makan ramen pedas. Pedas! Sebulan makan ramen pedas. Pedas! Tapi sedap. Opa, ramen pedas tu. Setahun makan ramen pedas. Alah, tak pedas pun. Biasa-biasa je. Tak cabarlah. Api. Kalau ada api, kita padam. Kalau ada orang lari keluar, kita masuk. Hari pertama exam. Alah, senang je. Hari kedua exam. Bila nak habis ni? Seminggu exam. Sebulan exam. Yeay, dah habis exam. Top 5 anomali Ayek Melo. Nombor 5. Segelas ja. Kak Ros, nak minum ayak Melo? Segelas je tau. Okey. Nombor 4. Melo Ice. Mama, Milo ais satu. Siap. Nombor 3. Ais kepal Melo. Weh geng, ada air kepal Melo lah. Sedapnya. Boleh balik-balik macam salji. Nombor 2. Magi Melo. Mama, Maggi satu. Okey, siap. Kuah ayak Melo. Nombor 1. Melo Unlimited. Ayak Melo. Itu air longkang, bukan ayak Melo. Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau di London. Patuhi undang-undang negara. Ingat? Body, candy. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari bergoyang-yang. Nak makan ayam goreng. Cari Upin dan Ipin. Raja gelek ayam goreng. Cari ayam goreng. Boboy boy boboy boy, tak besar-besar. Tok abah dah tua, tapi niaga lagi. Dia yang buat biskut, tapi tak sedap. Adudu, bodoh. Top 5 anomali hari sukan sekolah. Nombor 5. Lumba lari. Nombor 4. Lompat tinggi. Amboi tingginya. Tara! Nombor 3. Lompat jauh. Wih. Hehehe. Nombor 2. Lontar peluru. Iya. Iya. Nomor 1. Pecutan terpantas. Ke garisan. Sedia. Pom. Amboi lajunya lari. Tak apa. Upin guna kuasa. Bye-bye. Kentut. Wih. Top 5 anomali tanah kubur. Nombor 5. Kubur berair. Alamak, Atok! Kubur ni berair lah! Ini mesti dulu masa hidup. Tak bayar bil air ni. Nombor 4. Jenazah baru. Ada jenazah baru sampai lah. Mana? Sia dia baru meninggal kan? Mana jenazahnya?
Nombor 3. Kubur terbakar. Alamak, kubur terbakar pula. Ini mesti banyak dosa ni. Taklah. Atuk bakar sampah tadi. Nombor 2. Gosip. Hanya, kau tahu ke Siti Mah tu dah kahwin lari? Ya ke? Lepas tu, Tok Imam lari sama ke? Mana hantunya? Keluar cepat! Keluarlah! Allah, time dah gosip-gosip bagi mencari hantu ni datang. Tadi terus datang. Nombor 1. Saya pun hantulah. Cak! Tak takut ke budak ni? Aku ni hantu ni. Akak, saya pun hantu jugalah. Hantu toyol. Murid-murid semua. Hari ni, Hori Milo datang sekolah. Apa? Serius lah? Yelah. Ingat free ke? Top 5 anomali masjid. Nombor 5. Hantu speaker masjid. Hai, pelik. Dah azan, tapi tak ada orang datang. Ya Allah, speaker aku. Nombor 4. Curi tabung masjid. Tidak. Culik Tok Iman. Ya. Nombor 3. Banyak dosa. Alamak, ada hantu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 2. Solat jenazah. Nombor 1. Curi kasut. Hai, asyik hilang je kasut aku ni. Cantik pula kasut ni. Hehehe. Mana kasut? Upin! Ambil je lah kasut ni. Hehehe. Mana kasut aku ni? Top 5 anomali kelas. Nombor 5. Kak Pon jadi cikgu. Nombor 4. Spiderman di kelas. Nombor 3. Lampu buka tutup. Nombor 2. Pelajar jadi pocong. Nomor 1. Semua orang hilang. Ipin, nanti kita makan ayam goreng ya. Ipin? Ipin? Ipin! Mana semua orang ni? Semua orang dah kena colek dengan alien. Hari ini cuti sekolah lah. Buat bunyi haiwan. Let's go. Kucing. Kucing. Alah, senang je. Miau. Kucing yang comel. Miau. 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 Geli saya. Kucing yang marah. Miau. 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 Mau. 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 Kucing yang sakit. Miau. Miau. Miau.